Mungkin doktor boleh sentuh sedikit mengenai macam apa bekas naib ketua wanita UMNO iaitu Datuk Kamilia pun bercalon bebas dengan adun teratai iaitu Janice Lee. Dia pun bertanding bebas lah. Mungkin doktor boleh sentuh sedikit. Dalam pilihan raya kali ini, kita akan melihat hampir 79 calon yang akan bertanding sebagai calon bebas di peringkat parlimen, manakala 191 akan bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri. Ini menunjukkan bahawa bilangan itu besar dan sudah pasti ada pelbagai faktor yang mempengaruhi mengapakah mereka membuat keputusan untuk menjadi calon bebas. Yang pertamanya, barangkali calon itu digugurkan ataupun tidak berpeluang untuk bertanding di atas parti politik yang pernah mereka tandingi, menyebabkan mereka membuat keputusan untuk menjadi calon bebas. Yang keduanya adalah calon yang barangkali tidak mempunyai ikatan politik kepartian tetapi mahu menjadi calon berdasarkan kepada usaha untuk mengembangkan falsafah politik mereka. Dan sudah pasti dua kelompok ini mempunyai nilai signifikan yang besar dalam bilangan yang telah menyumbang kepada peningkatan kepada calon bebas. Jadi apa yang kita lihat baik dalam Parti Barisan Nasional ataupun Parti Pembangkang, ramai yang keluar untuk menjadi calon. Mungkin juga untuk menunjukkan mereka berpegang kepada prinsip bahawa mereka layak untuk menjadi calon, dan itu dilakukan protes kepada proses pemilihan yang dilakukan dalam parti masing-masing. Ini juga merupakan tanda kita meraihkan cabang pendemokrasian melalui pilihan raya, dan sesiapa saja boleh bertanding sebagai calon. Malahan kita juga melihat ada yang berumur 25 tahun menjadi calon dan ada juga yang berumur 93 tahun menjadi calon. Jadi kesemua itu menunjukkan bahawa kali ini bilangan besar itu juga hadir di Semenanjung, kerana sebelum ini selalunya calon bebas adalah bilangan besar dari Sabah dan Sarawak. Maka itu juga menunjukkan bahawa calon bebas seolah-olah merasakan mereka mampu untuk menang dan membesarkan falsafah pemikiran politik mereka tanpa terikat dengan mana-mana parti politik.